Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video kali ini berkenaan dengan training Say Cycle Masterclass. Okey, apa yang kita boleh pelajari dalam Say Cycle Masterclass ni? So, saya akan perincikan satu persatu kerana training untuk Say Cycle ni sangat penting untuk ejen-ejen baru ataupun konsultan dalam perniagaan takaful ni, untuk memastikan kita menjadi ejen yang profesional dan yang berilmu. Okey, so training ni akan dikendalikan oleh saya sendiri, iaitu Wani Liman, Agency Manager di Infaq Consultancy. So kita tengok apa yang ada, modul ataupun topik yang ada dalam Say Cycle. Okey, untuk menjadi konsultan takaful yang profesional, kita sebenarnya ejen takaful profesional ni dia bukan menjual polisi. Dia lebih kepada kita nak bantu keluarga ataupun orang dekat luar sana membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Maknanya kita advise dia. Produk yang kita ada ni hanyalah alat ataupun tools yang menjadi pengantara tu tadi. So jadi yang lebih penting adalah kita punya etika kerja kita, kepercayaan, trust pelanggan tu pada kita tu adalah aset untuk orang komit dengan kita. Itulah sebenarnya peranan ataupun sebagai seorang konsultan takaful yang profesional, kita sangat-sangat dititik beratkan untuk menjaga etika dan disiplin. So, untuk ke arah tu, kenalah ada knowledge. So, jadi, si cycle ni akan bantu anda semua sebagai ejen baru dalam bisnes takaful ni, macam mana kita nak follow flow yang betul. So jadi kita akan perincikan dari topik-topik ataupun step-step yang ada dalam sales cycle. Okey, kita tengok apa yang ada seterusnya. Okey, ini adalah objektif sales cycle. Okey, tujuan dia untuk melahirkan konsultan takaful yang profesional. Okey, pertama sekali kita nak kena fahamilah keseluruhan proses jualan. Dari prospecting sehinggalah after sales tu tadi. Maknanya dari dapat prospek, apa step-step yang perlu dilalui, perlu dibuat sehinggalah orang tu ambil polisi dengan kita. Dan juga apakah servis yang kita perlu buat, perlu jalankan selepas dia jadi klien. So itulah objektif sales cycle. Yang kedua, dia nak bina keyakinan dan kemahiran. Maksudnya, bila kita ada ilmu, ada knowledge, so kita punya confident level tu lebih meningkat lagi lah. Kita lebih confident untuk bercakap, lebih confident untuk berurusan dengan orang-orang dekat luar sana, dengan prospek dan sebagainya. Okey, kita tengok yang ketiga, dia nak pastikan agar kita ni tak jadi salesman. Kita jadi orang yang bagi advice yang betul kepada klien, prospek kita, bagi advice yang betul, cadangan yang betul berkait dengan perlindungan keuangan mereka. So bila ada knowledge juga, kita boleh sampaikan contoh apa solution dia secara jelas. Takaful ni boleh bantu dekat bahagian mana, sejauh mana takaful ni boleh protect that keuangan dia. So kita akan jadi lebih profesional kat situ apabila kita faham si cycle ni tadi. Dan seterusnya si cycle ni dia boleh meningkatkan kita punya closing ratio. Bila kita ada knowledge, bila kita guna step-step yang betul, kita punya closing ratio tu lebih meningkat lagi. Dan kita boleh faham apakah orang kata sebelum kita nak pergi kepada closing, apa yang kita perlu penuhi dulu. So jadi kita tak buat kerja tu sebagai orang kata sembrono saja. So itu pentingnya bila kita faham objektif sales cycle ni tadi, so kita akan lebih konsisten dalam buat menghasilkan jualan tu lebih teratur orang kata. So kita tengok apakah step-step yang ada dalam sales cycle ni tadi. Okey, kalau kita tengok inilah dia poin-poin yang ada ataupun step-step yang ada dalam sales cycle. Okey, dia bermula daripada ada 7 dekat situ bermula daripada prospecting. Prospecting ni adalah cara untuk kita dapatkan prospek. So prospek ni adalah siapa? Prospek ni adalah
orang ataupun individu yang bakal jadi klien kita. So jadi sebab itulah kita nak kena dapatkan prospek ataupun kita kena buat kaedah memprospek tu tadi. So dalam dunia sekarang ni, dunia alam maya ni kan, so ada beberapa cara dan kaedah selain daripada kaedah tradisional. Okey. Kalau kita tengok dulu sebagai ejen takaful, kita kena turun padang, kita kena jumpa orang untuk dapatkan prospek. So, apa cara nak dapat prospek ni? Sama ada melalui kita buat survey. Kita buat survey, kita ada bertanya berkenaan dengan keuangan, bertanya dengan tentang perlindungan. So, kita boleh dapatkan contact number. Okey, selain daripada tu, kita juga boleh buat aktiviti iaitu di booth, buka booth ataupun event-event ataupun pameran kerjaya dan sebagainya. So dekat situ kita akan dapat prospek ataupun lead ataupun nombor telefon, gitu kan. So itu adalah cara prospecting juga. Ini cara yang tradisional yang ada, yang permulaan sebagai ejen yang dia perlu buat. Okey, apa lagi cara-cara yang sebelum ni yang kita praktiskan, iaitu kita pergi kepada kenalan-kenalan yang mana kawan-kawan kat tempat kerja, kawan sekolah, kawan belajar, kawan universiti, itu adalah prospek-prospek kita dari sudut kenalan ataupun orang yang kita kenal. Okey. Lepas tu ada lagi kaedah-kaedah lain, contoh ada pertambahan dengan sekarang ni kaedah semasa yang kita ada, kita dapatkan prospek daripada online. Kita dapatkan prospek daripada hasil daripada kita buat posting. Kita dapat prospek hasil daripada kita buat ads, kita buat iklan, hasil daripada kita buat live, hasil daripada kita join grup-grup di sosial media, grup-grup di Facebook, grup-grup di mana-mana platform yang ada, kita berhubung antara satu sama lain, bernetworking, dan dekat situ akan menghasilkan prospek. So, apa jua cara untuk kita dapat prospek tu doesn't matter. Tak kisah. Yang penting you all ada contact number. So, apa yang dikatakan dengan prospek tadi? Iaitu kita ada nama dia, kita ada contact number dia untuk kita hubungi dia. So, dua perkara tu paling minima. Okey, dua perkara tu paling minima untuk kita anggapkan dia sebagai prospek ataupun nama orang yang kita boleh hubungi. So, itulah dalam konteks prospek tu tadi. Okey, so Kak Wani nak tambah sikit dekat bahagian prospek ni, dia ada beberapa kategori. Kalau kita tengok prospek ni dia boleh dikategorikan sebagai hot leads. Maksudnya nama yang hot, yang panas gitu kan. Okey, siapakah hot lead ni tadi? Hot leads ni adalah orang yang kita kenal dia. Okey, kita ada contact number dia, kita kenal orang tu. So, dia dalam kumpulan yang hot leads ataupun hot market gitu. Okey, grup yang kedua which is kita panggil dia cool leads ataupun cool market. Cool ni untuk orang yang kita tak kenal dia. Kita tak kenal dia, mungkin dia pun tak kenal kita. Macam dalam Facebook kan, kita tak mengenali. Namun apabila kita buat iklan, dia datang kepada kita, dia boleh jadi daripada cool pergi ke warm. Warm, grup yang warm tadi tu. Sebab apa? Dia datang bertanya. Tapi kalau kita dapat kontak tu daripada stranger, yang mana kita pergi ke grup-grup yang ada dekat dalam Facebook, kita ambil je nombor telefon. Yang itu memang kita letak dia dalam grup yang betul-betul cool. Cool ni maksudnya kita kontak dia dan belum tentu dia respon. Mungkin kita dapat banyak kontak. Kita masuk grup WhatsApp, kita dapat banyak kontak, tapi yang itu dia panggil cool tu sebab dia tak kenal kita. Even dalam grup tu mungkin dia tak kenal kita, kan? Kita ambil dekat grup, mungkin dia tak kenal kita dan kita pun sebenarnya tak kenal dia. So itu adalah grup yang cool. Okey, yang warm ni tadi dia lebih kepada macam contoh dia ada intention
berkenaan dengan takaful ni dia macam ada nak tanya. Dia dapatkan nombor daripada orang kata dia riki-riki kita dekat sosial media pun, yang itu pun boleh jadi warm. So step dia adalah cool, group dia adalah cool market yang mana tak kenal langsung, boleh jadi warm market yang mana ada kenal sikit, salah seorang kenal, ataupun dia pergi kepada hot market which is kita mengenali antara satu sama lain. Okey, apa beza untuk ketiga-tiga grup ni? Beza dia adalah dari segi trust. Dari segi trust, bila kenal, trust tu lebih tinggi. Bila kurang kenal ataupun tak kenal langsung, trust tu sangat-sangat rendah dan kita kena work hard untuk dapatkan trust ataupun untuk orang tu kenal kita. So, you all, untuk leads ataupun untuk prospek ni, tolonglah jangan fokus kepada satu grup saja, you all mix up. Maksudnya kalau you all ada hot market ni bagus, which is good Hot market okay je, tak ada masalah. Tapi kalau kita terlalu banyak prospek yang dalam grup cool kita kena combine juga dengan prospek-prospek yang dalam hot market juga, sebab nanti kita punya struggle tu ataupun kerja keras kita tu terlalu orang kata terlalu kerja keras lah, sebab nak break that satu, kita nak create that trust tu tadi. So jelas dekat situ untuk topik prospecting. Okay. So daripada prospek tadi ataupun daripada nama yang kita dapat tadi, kita nak approach dia. Okay, bila kita nak approach, kita mestilah nak kena contact lah. Approach ni contact kan. Kita nak approach dia, kita say hi, kita WhatsApp, kita call. Itu adalah approach. Bila ada nama, kita tak buat apa-apa, so tak jadi. So second step dia adalah kena approach nama tu tadi. So nak approach nama tu, gunalah kaedah-kaedah tu tadi, iaitu by call, by WhatsApp, by apa lagi, ajak jumpa dan sebagainya. Itu adalah approach. Okay, next kita pergi. Bila kita approach, maksudnya kita say hi pada dia, kita contact dia, bercakap dengan dia tadi. Sebenarnya bila kita berkomunikasi, start komunikasi, dia akan panggil, kita start dapatkan info. Dapatkan info ni kalau dalam konteks sales cycle, dia panggil fact finding. Fact finding ni which is kita dapatkan maklumat orang tu. Instead of tadi kita dapat nama dan contact number saja, kita mula tanya, sekarang ni buat apa? Kerja kat mana? Kan kalau kawan-kawan, kalau kita kenal, kita lama tak berhubung ataupun kita approach dia tu, kita dapat tahu dah dia anak berapa, kerja kat mana, tinggal kat mana, gitu. Namun untuk fact finding ni, untuk kita dapat info ni bukanlah macam polis. Bukannya terus zup 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 terus tanya, tak. Dia pergi kepada berbual kadang-kadang kan, itu orang kenal. Kalau orang yang dari X ataupun dari sosial media yang mana kita buat iklan, dia datang pada kita, yang itu kita boleh tanya. Kalau dia tanya kita tentang hibah, kita boleh tanya dia, Encik dah pernah buat hibah ke sebelum ni? Cik dah ada sebarang polisi ke? Apa tujuan Cik nak buat hibah ni? Untuk protect apa? Aset ke? Nak protect liability? Nak protect, nak sediakan orang kata tabung keuangan untuk waris? Itu semua adalah fact finding. Fact finding, kita memulakan perbualan dan kita dapatkan info. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada presentation. Bila kita dah ada info, kita dah ada maklumat tentang prospek tu tadi, so kita nak present apa agar dia suit dengan keperluan orang tu. Contoh kalau kita fact finding orang tu, kita dapati yang dia ni suri rumah. Dia suri rumah, husband dia saja yang bekerja. Jadi bila kita present kepada suri rumah, kita boleh tahu that kita bagi penekanan yang mereka ni perlu ada coverage untuk breadwinner, untuk orang kata pencari nafkah, iaitu suami dia tadi. So bila kita present, kita cerita tentang keperluan protection, keperluan takaful, keperluan income protection, hibah ni,
kita bagi penekanan. Kita kata, Puan, okey, suami seorang je yang bekerja dalam keluarga. So, dia sangat-sangat penting. If anything happen pada dia, adakah simpanan yang Puan ada? Adakah orang kata keuangan Puan tu kukuh untuk menampung perbelanjaan harian, untuk menampung hutang-hutang? Kita tanya dia macam tu. So, dalam presentation tu, kita relatekan dengan keadaan orang tu. So, apabila kita ada fact finding, kita boleh relate. Dan presentation kita tu akan nampak macam kena dengan dia. So, dia akan rasa that, presentation ni untuk aku ni. Gitu. Tapi kalau kita tak ada fact finding, macam mana kita nak relatekan dengan dia dan dia tak rasa macam kita ni bercerita dengan dia? Itu beza dia. Okey, apa lagi yang Kak Wani boleh share dalam topik ataupun dalam point presentation ni? Contoh macam ni. Ada klien dia bagi tahu, okey, company dah ada sediakan. Okey, prospek ni bagi tahu company dah sediakan medical card. So jadi kita sebagai consultant, kita tak perlu bagi penekanan lagi dekat medical card sebab dia dah ada dah benefit tu. So, bila kita ada fact finding tu tadi, kita punya presentation ni terarah kepada apa? Kepada benefit yang dia tak ada lagi. Which is, kalau kita tengok company dia tak provide untuk sakit critical. Company dia tak provide untuk income protection. So, jadi presentation kita ni ke arah membantu memberi solution kepada dia. Jika berlaku sebarang risiko, income protection ni boleh bantu apa? Jika berlaku sebarang risiko, hibah ni boleh bantu macam mana kat dia? So, itulah purpose presentation apabila kita ada fact finding yang betul. So, itu pentingnya ada fact finding dan dia akan membawa presentation tu kepada belongs to orang tu. So barulah dia feel, dia ada rasa dekat situ dan barulah dia akan pergi kepada step seterusnya. Okey, bila kita dah settle presentation tadi, kita akan jumpalah dengan mungkin ada cabaran-cabaran iaitu dalam bentuk handling objection. Maksudnya, kita akan terimalah objection-objection daripada prospek kita tadi. Okey, tak semua presentation boleh menghasilkan sales. Ada juga orang yang agree, ada juga orang yang tak agree. Doesn't matter. Yang penting kita buat je aktiviti kita yang betul tu tadi. Kita present yang betul dari awal. Dia ambil atau tak ambil tu is okay. Sebab yang penting kita dah tinggalkan sesuatu. Kita dah tinggalkan ilmu pada dia tentang kaedah pengurusan keuangan ataupun backup keuangan tu tadi dalam presentation yang betul. Okay. So, nak selangkah ke arah closing tu, kita kena hadapi iaitu bahagian objection. Kalau dia kata contoh, nanti saya tanya suami saya dulu. Saya discuss dengan suami saya dulu. Okey. So bila kita present dekat suri rumah tu tadi kan, lepas tu dia kata dia nak dapatkan jawapan suami dia. Okey, apa kita jawab bila dia cakap macam tu? Okey puan, tadi saya cerita dekat puan kalau puan nak dapatkan pendapat suami tu okey, namun puan suami dia tak dengar presentation yang kita share tadi. Kan, info-info penting yang saya share tu tadi, dia tak ada pada hari ini. So, kalau kita dapatkan jawapan dari dia, mungkin dia tak dapat nak bagi jawapan yang lebih tepat sebab dia tak ada info tu. So, Puan, apa kata kalau saya represent balik apa yang saya present kat Puan ni kepada suami Puan boleh supaya dia boleh bagi jawapan yang lebih tepat dan sesuai dengan perancangan keuangan Puan. Kita tanya dia macam tu. Okey, kalau dia kata nanti dulu boleh. Kalau dia bagi alasan lah kan. Dia kata nanti dulu. Okey, kita boleh tanya, Puan, apakah yang menjadi halangan lah untuk Puan nanti tu? Kita tanya dia lah. Sekurang-kurangnya kita dapat info. Oh, dia kata sekarang ni saya tengah nak pindah rumah. Jadi saya banyak nak pakai duit. Mungkin bulan 8 nanti baru saya free. Contoh, barulah saya free dari komitmen, gitu kan? Komitmen yang tinggi. Oh, okey. Kalau macam tu tak apa, Puan. Nanti bulan 8 saya follow up Puan lagi. So, kita boleh reopen balik discussion ni. Boleh ke, Puan? Kita tanya that orang tu bila dia bagi satu-satu alasan, tanya dengan cara yang baik.
Tak salah pun kalau kita orang kata berbudi bahasa sikit kan, untuk tanya akan keperluan dia. Kalau dia kata nanti dulu, nanti dulu tu sebab apa puan? Mungkin sebab bajet ke ataupun sebab macam mana? Kita tanya je dia. Okey, jelas So, kalau dia kata nanti dulu juga, dia kata nanti dulu, okey puan, presentation saya ataupun apa yang saya share dengan puan tu bagus tak? Dapat tak something ataupun perkara baru ataupun input untuk puan? Dia kata, saya dapat lah. Saya faham apa yang cik ni. So, puan, dekat mana yang menjadi halangan untuk puan tu, untuk puan tunggu untuk komit atau semua sebagainya. Kok boleh saya bantu dekat mana-mana bahagian? Lepas tu, nanti dia akan jawab lah. Mungkin dia tengah high commitment, mungkin dia tengah ada urusan yang dia perlu pakai duit dulu. So based on jawapan dia tu barulah kita handle next objection. Baru dia akan lebih tepat dan lebih tepat menjawab kepada persoalan dia tadi. Gitu mungkin dalam jawapan dia juga dia boleh kata bajet dia tu lari. Mungkin sebab presentation kita ataupun kita bagi quotation tu over that dia punya bajet. So apa kita boleh cakap? Kita boleh buat. Okey puan, saya faham puan berkenaan dengan caruman tu tadi ataupun quotation tu tadi. Kalau dia melebihi daripada bajet puan, okey saya boleh redo balik. Maksudnya saya boleh susun balik quotation ni mengikut keperluan bajet puan yang sekarang dulu. Tak apa kalau tak start besar, start yang puan mampu ambil dulu. Boleh ke puan saya susun balik benefit ni? So kita tanya dia. Okay, so dekat situ, dekat bahagian handling objection. Ada juga banyak yang kita akan jumpa objection-objection tu. Namun kalau you all nak tahu detail, macam contoh you jumpa yang Kak Wani tak bagi contoh dalam ni, you boleh tanya je secara personal. Boleh tanya dekat group juga sebab objection ni berbeza-beza. Namun jangan risau, setiap objection tu ada je jawapan dia. So jangan fikir sorang-sorang, tanya je dekat group. Okay, next kita pergi kepada closing. Okay, so bila kita dah handle that objection yang ada, dia dah menjawab kepada persoalan dia tu tadi, halangan dia tu tadi, Alhamdulillah dia setuju nak ambil dengan kita sebab kita dah meet that dia punya keperluan sebenar. Gitu kan? So jadi bila dia kata okay saya setujulah dengan plan ataupun cadangan yang diutarakan ataupun diberi. So, apa yang kita perlu buat? Okey, kat situ sampailah masa untuk kita close case tu tadi. Kita nak buat closing. Okey. Dalam closing ni, saya nak cerita sikit berkenaan dengan underwriting. Maksudnya, underwriting ni contoh macam ni. Okey. Takaful ni untuk orang sihat. Okey, untuk orang sihat. Kalau orang tu dah ada sakit, dia boleh ke mohon? Okey. Untuk orang yang dah ada sakit, dia boleh mohon tapi kita kena tengok juga sakit dia tu sakit yang macam mana. Contoh kalau dia ada sakit yang berat, contoh sakit yang berat ni dia pernah kena kanser, dia pernah sakit jantung, dia pernah kena sakit-sakit yang berat dan dia nak mohon takaful, sudah tentulah orang kata permohonan dia tu di reject. Sebab dia dah ada sakit berat dan dia berisiko tinggi. Kan? Namun kalau dia ada sakit yang biasa-biasa, contoh dia ada asma. Sewaktu kecil dia ada asma ataupun sekarang ni dia masih ada asma lagi. So, dia boleh ke mohon? Boleh. Namun kita akan tengok, kita akan lalui proses underwriting. Maksudnya, pihak takaful dia akan underwrite. Dia akan nilai dulu. Permohonan tu okey ke tak okey? Risiko dia kalau terlalu tinggi mungkin kita reject. Tapi kalau risiko sederhana, kita terima dia mungkin dengan exclusion ataupun kita terima dia dengan loading. Terima permohonan dia tu tapi ada loading, ada extra bayaran. Itu semua kemungkinan yang boleh berlaku dalam proses underwriting. Gitu Okey, seterusnya
kita nak kena bagi juga penekanan kepada BMI. Ini sangat penting. Okey, BMI ni untuk certain orang kata point dalam BMI tu ada yang dia boleh jatuh dalam group standard. Kalau BMI dia okey, tu standard lah boleh lulus terus. Tapi kalau BMI dia tak okey ni melepasi 30. Dia punya BMI tu melepasi 30, dah kena buat check up, kena ada loading dan sebagainya. Iaitu dalam kelas untuk underwriting, kita boleh go through detail ataupun you all boleh tanya untuk fahami detail berkenaan dengan BMI. Namun BMI itu penting dalam proses permohonan takaful. Kalau dia punya berat tu over, tak boleh juga, mungkin reject, mungkin loading. So itu dia kemungkinan tu. Okey, apa lagi yang dititik beratkan dalam underwriting? Termasuk juga kelas pekerjaan. Okey, orang tu kerja dia berisiko ke ataupun kerja dia biasa-biasa saja? Maksud biasa tu kerja yang standard saja, duduk di office, gitu kan? Namun kalau orang yang kerja dia berisiko, contoh dia pegang senjata, dia bawa crane, dia bawa lori ataupun dia bawa orang kata kerja dia tu kerja yang bahaya. So itu semua akan melalui proses-proses underwriting. Okay, so closing seterusnya bahagian closing ni iaitu apa lagi? Kita nak dapatkan detail orang tu, so pastikan dia declare kesihatan dia yang betul. Maksudnya kalau dia ada sejarah kesihatan, dia pernah masuk hospital, dia pernah dapatkan rawatan, dia masih lagi ataupun dia dah tak ada rawatan dah, walaupun benda tu dah lama, walaupun dah 5-6 tahun dulu, 10 tahun dulu pun kita just nyatakan saja dalam borang permohonan ataupun dalam permohonan tu tadi supaya untuk mengelakkan non-disclosure. So kita tak nak ada non-disclosure tu. Okey, maksud kat sini Kak Wani bagi satu contoh. Ada permohonan yang Kak Wani dapat, dia nak buat medical card untuk baby. So jadi baby tu dia premature. So jadi bila dia buat declaration, dia kata baby dia ni premature, dan pihak takaful mintalah beberapa maklumat, minta beberapa supporting dokumen. Alhamdulillah, takaful luluskan. Selepas beberapa tahun, anak tu mengalamilah ada sakit dan sebagainya. Alhamdulillah, proses claim dia tu sukses. Sebab apa? Sebab masa memohon dulu, dia dah declare semua benda. Dia dah nyatakan dah. Dan bila takaful luluskan saja permohonan tu, maksudnya in future ataupun ke depan, dia di cover mengikut counter offer yang diberi oleh pihak takaful. Kalau takaful bagi counter offer yang dia exclude apa-apa sakit, so kita kena terima that perkara tu tak di cover lah untuk dalam exclusion tu tadi. Tapi kalau selain daripada exclusion, dia cover seperti biasa. Contoh pentingnya perlu disclose, dinyatakan kita punya maklumat tu dengan tepat. So itu penting dalam topik closing. Okey, so last kali dalam sales cycle ni iaitu yang ketujuh, iaitu after sales service. Okey, apa yang ada dalam after sales service ni iaitu inilah bermulanya servis kita pada klien. Bila dia dah jadi klien kita, tadi kita dah close sale, dia jadi klien kita. So apa yang kita perlu buat ni? Kita perlu buat untuk pastikan kita keep in touch dengan dia, kita sentiasa ada dengan dia, bantu dia, mengurangkan bebanan dia, dan juga apa urusan-urusan yang boleh kita buat. Pertama sekali, kita perlulah pastikan payment dia tu sentiasa berbayar. Maksudnya kita check payment paling minima 1 kali sebulan. Yang terbaik 2 kali sebulan. Which is kita bantu, kita check dalam sistem, dalam portal dan kita update dia. Kalau payment tak masuk, kita pastikan update ke klien. Okey, kenapa payment ni sangat penting? Pertama sekali, kita nak pastikan yang
benefit klien kita tu berjalan seperti biasa. Kalau payment tak masuk, mungkin polisi boleh lapse. Mungkin bila polisi lapse, kemungkinan dia tak dapat benefit tu. Kalau dia nak claim, tak dapat nak claim sebab polisi lapse. Bila polisi lapse ni, kena tunggu lagi waiting period, cooling period yang baru dia akan jadi, dia akan affected dah dekat situ. So jangan sampai polisi tu lapse. Kita remind klien kita agar dia jaga dan kita bantu mudahkan urusan. Okey. Yang kedua, selain daripada payment, kita juga bantu urusan claim klien. Okey. Jika ada persoalan, contoh klien ada nak buat claim, jangan biarkan klien tu buat sendiri. Kita yang bantu dia, assist dia. Okey, kita bagi borang, dia dah isi, kita tolong submit, tolong email, tolong follow up sehinggalah proses tu sukses ataupun claim tu dibayar. Itu dia bukan wajib lah untuk ejen buat, tapi itu adalah orang kata added value kita sebagai ejen untuk klien kita. Agar trust tadi tu terbina, terbentuk di situ. Okey. Selain daripada claim, kita juga mudah dihubungi. Mesti kena pastikan servis kita tu kita mudah dihubungi, which is kalau klien kita tanya, kita boleh respon dengan baik. Walaupun kita available atau tak available, kita respon je dulu. Puan, minta maaf saya tak sihat hari ni. Nanti lepas saya masuk office, saya respon Puan punya persoalan. Boleh. Okey, kalau dia tanya kita apa-apa, minta maaf tuan, saya outstation sekarang ni. Nanti saya dapatkan jawapan untuk persoalan tuan tu. Kita kena ada courtesy dekat situ tau. Budi bicara, kita kena ada respect, kena ada budi bahasa yang baik. So benda-benda tu kena terapkan dalam communication kita dengan klien kita. So kat sini. Sales cycle ni tadi bermula dari prospecting sampailah after sales service sebenarnya sangat-sangat memberi input ataupun membantu kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang ejen, dia membentuk peribadi yang baik kepada seseorang tu. So, Kak Wani boleh cakap dekat sini bila Kak Wani involve dalam bidang ni, so, sedikit sebanyak bila kita communicate dengan baik, ada ilmu, memahami klien, dia membentuk peribadi kita. Okey. Walaupun satu hari nanti kita masih menjadi ejen atau tidak menjadi ejen, si cycle ni boleh membantu membentuk peribadi kita jadi orang yang lebih berhemah, profesional. So itu dia. So follow lah si cycle ni dengan cara yang baik. Ambil ilmu ni, bukan sekadar cukup dengan video ni saja, tapi belajarlah lebih lagi untuk point-point ataupun communication untuk improve from time to time. So itu saja dalam training sales cycle, basic sales cycle yang perlu anda tahu. Ini adalah training basic yang penting sebagai seseorang individu tu untuk membentuk peribadi menjadi ejen takaful yang profesional. Dan dalam pada masa yang sama, dia membentuk kepribadian individu tu tadi menjadi orang yang lebih berhemah, beretika dan profesional dalam segala hal, termasuklah peribadi sendiri. So itu saja. Sampai dekat sini dulu untuk training kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.